Paling saya tak puas hati bila orang cakap apa tau. Saya tak ikhlas. Tak ikhlas. Jadi tak ikhlas buat apa buat. Buat tu tak buat tu lillahi ta'ala lah. Mana maksud dia awak punya niat adalah saja aku tak pakai tudung lillahi ta'ala. Mana saya tak pakai ni saya ikhlas kepada Allah Ta'ala macam tu. Macam orang tak solat lah. Dia kata apa nak solat ustaz kalau tak ikhlas. Lepas tu tak solat tu lillahi ta'ala lah. Maksud dia niat awak tiap kali masuk azan, bunyi azan berkumandang. Saja aku tak solat lillahi ta'ala. Macam tu ke? Nak tahu juga. Mana ada agama macam tu? Ini permainan syaitan. Dan kita belajar patuhi perintah Tuhan dan bengkokkan kehendak kita ikut arahan Tuhan. Bukannya kita lawan perintah Tuhan dan tunggu hati kita satu hari tiba-tiba rasa nak buat. Dan terutama kalau contoh macam kes macam apa? Macam solat. Rasa nak dekat mati pun nak solat. Selagi rasa hidup kan, badan tak sakit, tak solat. Bila dah tumbang kan, bangun-bangun jatuh kan itu. Okey, nak mati ni. Okey, boleh solat. Itu ke? Saya belajar mengikhlaskan diri dalam perbuatan. Bukan tunggu ikhlas. Didik diri kita, asuh diri kita sampai kita ikhlas. Ibadat itu untuk hapakan dosa engkau. Saya kata dengan dia, nak tunggu ikhlas dulu baru solat tu gila saya panggil. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu masalah tadi kita sebut tentang aurat tadi kan. Banyak orang cakap macam tu. Saya tak rasa sekian. Kadang-kadang pun tutup aurat lepas apa? Lepas dah tua. Time muda remaja gitu-gitu kepala. Kan, Pamong Olive dia gitu-gitu rambut dia. Gerbang-gerbang. Bila dah tua dan dah tak cantik pun sibuk nak pakai. Kenapa? Itu konsep yang kita kata benda tu bukan, tak ikhlas juga pun sebenarnya. Tapi realiti dia, belajarlah sebenarnya buat dahulu dan ikhlaskan diri. Yep. Habis tu ayat tu nak buang mana? Tak, saya faham. Pakaian tak buat, tak nampak, tak ditengok. Ini ayat soalan yang kadang-kadang orang sering baca hadis tu. Hadis tu berbunyi, Innallaha la yanzuru. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak melihat. Ila suwarikum. Kepada rupa kamu. Wa ajsamikum. Dan tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Tapi Allah Ta'ala pandang pada apa dalam hati kamu. Sambungan dia tak habis. Banyak orang baca berhenti situ. Sambungan adalah wa a'malikum dan amalan kamu. Dia berhenti pada hati kamu saja. So dia ingat kan, hati yang beriman dah cukup. Lepas tu dalam Quran Allah Ta'ala sering letakkan alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal soleh. Sebab iman itu bukan hanya setakat kepercayaan. Iman tu diterjemahkan dengan perbuatan dan ucapan. Jadi macam ayat tersebut saya faham. Banyak orang gunakan kisah tu. Saya kata baca hadis betul-betul. Hadis tu dia baca separuh je. Allah tak memandang pada rupa kamu dan badan kamu. Tapi pandang pada apa hati kamu. Hati dan amalan kamu. Bandingkan kita masalah amalan. Lepas tu kita nak buang mana ayat tadi. Takkan ayat ni mansuh lah. Berdasar kepada orang punya kaedah. Kerana hati, maka ayat ni tak pakai. Uish. Macam tu habis solat pun buang lah. Tu memang saya dengar juga ada kumpulan yang kata apa. Solat pun benda fizikal je Ustaz. Yang penting hati. Hati ni hati. Mana? Kalau ikutkan kepada kepercayaan semata-mata yang ada dalam diri anda. Iblis lagi suci mana awak? Iblis percaya tak dengan Tuhan? Percaya. Tapi Allah Ta'ala kata dia, ma mana'aka an tasjudal ma khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalang kau untuk sujud pada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Astakbarta, adakah kau telah sombong? Am kunta minal alin, atau kau jadikan dengan orang-orang yang besar, lagi tinggi daripada malaikat sampai tak payah bersujud. Lepas tu dia kata, qala ana khairum min. Dia kata aku lebih baik berbanding Adam. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. So dia percaya tak Allah Ta'ala Tuhan dia? Ya. Maka dia minta Allah Ta'ala panjangkan usia. Rabbi, Tuhanku, fa'anzirni, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Pasal tak? Happy je dia minta Allah Ta'ala minta panjang umur. Pada Allah. Orang kita jangan. Macam-macam benda makan. Quinoa lah, apa benda lah. Royal jelly lah, kau tak mati. Mana ada? Mati jugalah. Dia boleh makanan ni lah, makan sihat lah. Inilah apa benda kan sama sekarang kan. Orang jual produk-produk kesihatan ni. Mati juga. Tak ada orang tak mati
Tapi realiti dia nak fahamkan sekarang, benda tersebut secara realiti iblis sendiri pun bergantung sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. By heart, kalau setakat dalaman, awak dengan iblis bersih lagi. Tapi masalah apa? Kepatuhan. Iblis tak patuh. Allah Ta'ala katakan dia, usjudu li adama. Dia tak nak. Itu masalah dia. Bukan masalah yang dia bukan masalah dia tak percaya Allah Ta'ala Tuhan. Bukan tak percaya kuasa Allah Ta'ala. Yang dia gagal adalah patuh pada perintah Allah Ta'ala. So sekarang ni kita, bila kita tinggalkan perintah Allah Ta'ala, tang mana kita dengan iblis berbeza? Percaya Allah Ta'ala Tuhan? Percaya. Allah Ta'ala berkuasa? Percaya. Kita dapat oksigen? Allah bagi? Ya. Air turut? Ya Allah. Semua nyawa Allah. Tapi masalah sekarang ni, Allah suruh, tak buat. So apa beza awak dengan iblis? Apa different? Teruk je, itu masalah dia. Iblis tu consciousness dia macam tu. Okay, secara realiti dia ayat ni, sebab saya kata, kalau dia kata dalam masalah, saya jumpa kumpulan lah macam sistem kufur sebagainya. Dia kata apa? Dia kata, Quran kata, ni belahan baju, dia kata, dia tak sebut tengkuk. Dalam agama sebut satu benda faham semua sekali lah. Kalau dah tutup kepala, takkan perut nampak. Memang kadang-kadang manusia dia dalam usul fiqh, dia ada panggil tau, usul fiqh panggil fahwal khitab. Mana benda yang lebih utama dari ucapan. Mana kalau kita ucap ini, yang ni lagi patut. Lagi patut. Okey, saya bagi contoh. Dalam Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan tentang ibu bapa kita. Bila Allah Ta'ala sebut tentang bapa kita, mak bapa kita bila dah tua. Kan, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Memutuskan Tuhanmu yang kamu sembah kecuali dia. Wa bil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma, jika sampai pada kamu umur tua salah seorang di antara mereka, au kilahima, atau dua-dua sekali, fala taqul lahuma uffin, yang kamu kata wala tanharhuma, yang kamu sergah mereka, wa qul lahuma qawlan karima, dan kata kepada mereka kata-kata yang baik. Okay, Quran sebut kata-kata, tak sebut terajang. So boleh tak awak terajang apa awak, kita kata hoi derhaka, ustaz, saya tak langgar Al-Quran. Al-Quran kata jangan sergah, jangan kata saya tak kata saya tolak je. Nampak tak? Ini yang kata, dia kata Quran sebut belahan baju. Jadi tak sebut bertengkuk, dia kata. Dia pun buka tengkuk. Pelik tau. Dia bagi fahwal khitab, ucapan itu sikit. Tapi maksud dia keseluruhan. Kalau kepala tutup, takkan yang lain. Dan kadang dia kata tengok tak boleh, pegang tak apa. Gila ke? Tengok tak boleh, pegang aci. Tak ada salah pegang. Tengok tak boleh. Tak boleh. Pegang. Pegang ada khilaf. Saya kata gila diorang ni. Dia ucapan tu bila sebut ini, yang lagi utama tu patut dikedepankan. Kalau ini tak boleh, yang tu lagi tak boleh. Itu maksud dia. Pelik betul. Ini barulah disebutkan dalam ayat tadi kan. Wal yadrib bi khumurihinna ala jubihin wala yubdina zinatahunna, yang mereka tunjuk perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau bapa-bapa mereka, au abai bu'ulatihinna, ataupun bapa-bapa suami mereka, au abnaihinna, atau anak-anak lelaki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak lelaki suami mereka, au abani akhwanihinna, au bani akhwatihinna, atau anak-anak lelaki adik-beradik lelaki mereka, atau anak lelaki adik-beradik perempuan mereka. Sebutkan siapa yang boleh. Sebab tu mahram kat situ. Bukan main kita cerita je. Tapi kena faham juga. Dia punya limit dalam masalah pakaian tadi. Apa halal untuk suami, ada benda tak halal untuk bapa. Untuk husband semua sekali. Tapi untuk bapa ada limit je. Bapa mertua dan sebagainya, limit. Sebab Nabi SAW ketika mana anak perempuan dia meninggal, Zainab, Nabi tak masuk pun dalam membasuh atau memandikan anak dia. Bahkan ada tabir. Nabi beri belakang tabir bagi arahan pada wanita yang mandikan, untuk macam mana nak mandikan anak perempuan dia. Dan tentang masalah apa? Masalah suami dengan isteri, dia boleh. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia mati, dia dimandikan oleh isteri dia sendiri. Dan memang Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut, kalau aku boleh patah balik pada apa yang terlepas, takkan mandikan Nabi kecuali isteri-isteri Nabi. Sebab ketika nak mandikan Nabi SAW, diorang ada percanggahan. Boleh tanggal baju ke tidak.
Tak ada siapa sanggup nak tanggal baju Nabi SAW. Akhirnya diorang mandikan Nabi tanpa tanggal baju. Daripada atas kain je, siram terus. Itu kisah yang berlaku tentang Nabi SAW. Tapi dalam kisah tadi memang betul lah. Memang boleh untuk suami isteri. Tak timbul lah orang Melayu punya cerita sentuh batal wuduk sebagainya. Abu Bakar Siddiq dimandikan oleh isteri dia. So macam mana cerita ni? Okay, reality. Jadi